Kita ada lagi satu assignment kan bahasa Melayu? Kenapa? Sebab aku macam ada teringat lecturer ada suruh cari satu perkataan tu. Aduh, apa perkataan tu? Aku lupa. Itulah kau asyik keluar je. Aku ajak pergi perpustakaan tak nak. Kan bagus kalau pergi. Kau boleh tambah kosakata kau dengan membaca buku. Betul juga Sekejap aku cek jadual kelas kita. Pukul esok free ke? Esok free. Nak pergi tak esok? Jom. Okey. Kelebihan membaca, kita dapat meningkatkan perbendaharaan kata. Dengan membaca secara konsisten, kita mampu menambahkan kosakata dan juga meningkatkan kemahiran berbahasa. Selain itu, dengan membaca, ia dapat meningkatkan pemikiran. Membaca buku-buku yang berkualiti dapat memberikan minda lebih kritis dan kreatif. Jadi, lepas ni nak sering ke perpustakaan tak? Jom. Jom.